kenapa dalam hidup ni kita rasa susah sangat nak berubah? Okay, sebenarnya sometimes you penat bukan sebab hidup you terlalu susah tau, but because you asyik kena start over and over again. Maksudnya? Okay, maksudnya macam ni. Hari ni you bangun dengan semangat, tapi besok you drop balik. Okay, hari ni you cakap you nak berubah. Okay, benda yang simple adalah you cakap you nak diet. Okay, you kata okay, start hari ni aku nak diet, and then you betul-betul makan makanan diet, and then you amalkan untuk betul-betul nak jadi kurus. Alright, tapi besok you lupa balik, and benda tu yang buat you sebenarnya rasa letih, tahu tak? Okay, dalam diri you sebenarnya semangat you ada. Okay, bila you dapat motivation tu datang sekejap saja dalam hidup you, tapi konsisten tu yang susah sebenarnya. Okay, and honestly ramai orang tunggu I feel motivate dulu baru aku nak start, padahal the real life bukan macam tu tau. You just need to start. Okay, I tertarik dengan satu idea daripada buku ni, Atomic Habits ni, alright, daripada buku Atomic Habits ni, bahawa perubahan yang kecil dan konsisten memerlukan sumber yang besar. Okay, maksudnya kita nak buat perubahan yang besar dalam hidup kita ataupun dalam diri kita, tapi perubahan yang besar jarang berlaku secara tiba-tiba. Okay, dia kena datang daripada mana? Small habit yang kita ulang every single day. Okay, kalau hari ni you biasa bangun 6.45 pagi, okay, besok you bangun pukul 6.30 pagi, you amalkan seminggu 6.30 pagi, and then minggu satu lagi you cuba amalkan 6.15 pagi. Okay, dan kalau biasa balas nak baca buku, kurang-kurangnya bacalah 1 page dulu untuk hari ni. Okay, and then esok cubalah upgrade kepada 2 page, kepada 3 page. Okay, betul tak maksudnya? So, kurangkanlah scroll kata benda yang tanpa sebab. Tak ada benda kita tengok benda-benda yang tak berfaedah. Slowly fix your mindset, small things, simple things. But bila you consistent, you ubah hidup you perlahan-lahan. Okay, you don't suddenly become successful one day out of nowhere. Okay, benda ni you tengok kecil walaupun orang tak nampak, sebab slow progress still progress, and sometimes that's the only of kind of the progress that really lasts. Okay, so sampai di sini aja ini.